Weh, Daud ni apa cerita kerajaan tak adil ni? Kat kampung Sungai Baru mereka boleh halau penduduk. Ni jadi kat Jinjang ni boleh pula tangguh. Awat Pak Dollah. Kes apa ni Pak Dollah? Cuba cerita elok-elok bagi saya faham. Kes mana satu ni? Macam ni, dekat kampung Sungai Baru, keluar order 89 kena dirobohkan. Tapi perkara sama berlaku kat kampung Jinjang Selatan Tambahan, boleh tangguh pula. Aku tengok Pidah Sendu tu lah cerita. Dia kata kerajaan tak adil. Aku tengok, aku rasa macam betul juga tak adil. Hang tengok video ni, Daud. 11/9, Order 89 dikeluarkan, Kampung Sungai Baru dirobohkan. Dan pada 23/9, saya cerita ni bukan resis, tetapi untuk kita semua membuka mata. Benda yang sama Order 89 berlaku di Jinjang Selatan Tambahan. Tetapi, order itu boleh ditangguhkan. Maknanya tidak berlaku sebarang perobohan. Maksudnya kat sini ada budi bicara dekat situ boleh berlaku. Tetapi di Kampung Sungai Baru benda tu tidak berlaku. Oh, kes tu Pak Dollah. Okey, saya cerita kat Pak Dollah perbezaan dia. Kampung Sungai Baru ni, tanah dia bukan milik kerajaan. Dah diserahkan kepada pemaju tahun 2021 lagi. Waktu tu, geng Pak Dollah Perintah Malaysia ni, PTG dah keluarkan notis untuk kosongkan tanah tu sejak tahun 2023 lagi dah. Dan akhirnya keluar perintah mahkamah, tanah tu bukan milik kerajaan lagi dah. Status tanah sekarang milik pemaju sepenuhnya. Majoriti penduduk yang setuju dengan pemaju. Jinjang ni pula, tanah dia masih milik kerajaan di bawah JKPTG, jabatan yang berada di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Jadi dua tempat ni status tanah dia berbeza Pak Dollah. Jangan samakan. Satu tanah PN yang dah serahkan sepenuhnya kepada pemaju, satu lagi masih milik kerajaan. Oh, macam tu kau ceritanya. Pidah Sendu ni tak habis-habis nak hasut orang Melayu. Tak habis-habis dia ni. Tangkap je lah ni.